Guys, aku berada dekat kereta yang paling popular dalam kategori MPV guys. Jom kita tengok tepi ni guys. Ini modifikasi guys. Dia ada gear up, warna hitam dan kebanyakan Alzang bukan hitam. Maka satu kereta aku bagi amat berharga. Hanya boleh mampu milik. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan. Dapat lagi color hitam. Semua color hitam ada dengan saya hampir 5 unit guys. 5 unit. Ini adalah kereta yang dikatakan paling popular. Dan hari ini dalam sejarah, walaupun ekonomi selepas raya Aidilfitri slow. Maka kena tunggu lagi kereta ni guys. Ada yang kena tunggu sampai 4 bulan, ada yang sampai 5 bulan. Yang tak nak tunggu, maka ambillah yang ini guys. Sesungguhnya model ini yang dikatakan ting untuk hari raya Aidiladha yang akan berlangsung dalam masa kurang daripada sebulan. Nak balik di Kedah, nak balik di Kelantan, nak balik di Terengganu, nak balik di Johor. Yang mana musim-musim perayaan menjadikan dia amat gemilang. Kepada mereka yang Aidilfitri itu hari tak sempat ada kereta dan masih lagi menanti, kau cancel lah yang baru tu. Ni. Kereta ni kelebihannya ni, dia ada spoiler. Lepas tu guys, dia ada sketing, gear up guys, gear up. Ting. Kita tengok depan lagi sekali guys. Gear up kat depan. One way ada lampu lagi. Yang ni gear up hampir 2,500. Dicampurnya alatan di belakang mencecah 3,000 guys. Termasuk dengan tinted yang gelap gelita. Teman-teman rakan-rakan, Road 2 Alza Evan. Yang ni 2022 guys. Jangan bimbang. Dikatakan Evan Plus melecun. Tercun guys. Jom kita tengok dulu berapakah harga untuk kereta di belakang saya yang fresh untuk Aidilfitri. Aidiladha datang kembali, maka kodolah kefrasan kau tadi. Hari ini harga yang paling menarik di belakang saya. Dan kereta ni bang dah janji dengan aku boleh loan 72,000. Mana ni boleh buat pulun lah guys. Harga dulu. Ho adalah 71,900 guys. 71,900. Aku nak tanya tu Abang Mael, macam mana Abang Mael? Aku nak 2,000 duit bukanya. Maka loan akan menjadi 70,000 je. Kenapa tak nak panjang tinggi 10,000 ke 20,000 ke? Tak ada duit. Bonus je tak ada. 2,000. Loan akan menjadi 70 guys. Bulanan untuk tempoh masa 9 tahun adalah 830. Guys, features yang pertama ada kepada kereta ni guys adalah full spec Advance, lepas tu ditambahkan plus dengan gear up yang bernilai hampir 3,000. Nampak cun melecun guys. Kau tengok depan belakang guys, kau tengok dalam half leather. Jom aku nak tunjuk kat belakang guys. Kat belakang ruangannya cukup luas. Lampu bawah aku dah taruh guys. Lampu bawah, lampu karaoke. Sekejap merah, sekejap biru, sekejap merah, sekejap biru. Tinted guys yang bernilai 1,000 guys. Bermakna dah 3,500 guys. Dan features yang kedua guys, color dia guys. Color dia, kau nampak macam color apa guys? Ini adalah vintage brown. Dekatkan pada saya, vintage brown lah. Dia punya 2 color. Kejap color hitam, kejap color dark brown. Vintage brown. Ingat betul-betul. Lepas tu nombor aku tunjukkan kau guys. Nombor. Aku tunjuk sikit guys. Nombor cantik guys. 181 guys. 181. Walau nombor pun dia dah beli nombor ni hampir 2,800. 181 guys. Nombor lawa. Dan features yang terakhir, dalaman dia. Kita tengok dalaman daripada belakang guys. Cukup luas guys. Cukup luas, cukup selesa.
Dan anak beranak kau rasa lega. Lega lah aku naik Alza ni. Bukan Alza yang lama guys. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji. Ting 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 ting. Weh, gambar-gambar dia naik Alza ni guys. Kau tunjukkan dia. Nak naik Alza boleh. Panjang-panjang tak apa. Kurus-kurus pun tak apa. Boleh naik Alza. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 2,500 ke atas dan DPR payment kepada 012340 0034. Kulihat kau memikat, ku tertambat, jiwa kini lemas bergelora. Dengkupan dada, terasa cinta membara.